ke, time keluar parking ke, sering ada kena bunyi tau. Satu bunyi macam bergeser. Bunyi bergeser, besi. Hari ni kita nak share sikit pasal bunyi MyV lah. Okay. Macam owner ni komplain, bila pusing steering ataupun time belok ke, time keluar parking ke, sering ada kena bunyi tau. Satu bunyi macam bergeser. Bunyi bergeser, besi dengan besi bergeser. So kita orang syak dia punya absorber mounting lah. Sekarang ni kita nak buka absorber mounting dia. Okay, boleh tengok ni absorber mounting yang lama dia, kiri dan kanan. Yang belah ni belah kanan. Belah kanan ni so far tak ada nampak apa pun, free apa pun tak ada. Dia punya bearing dia okey, cantik. Tapi tengok yang belah kiri dia. Nampak ni bekas makan. Ini dia dah ada free dah sebenarnya. Nampak tu. Saya cakap bergesek tu, dia bergesek ni. Dia bergesek ni absorber mounting ni. Absorber mounting ni boleh bergesek dengan bracket absorber dekat dalam ni. Yang baru tadi saya dah pasang. Ni orang tengah pasang balik lah. So kalau korang ada masalah yang sama macam ni, ada berbunyi ataupun nak checking bunyi ke, boleh datang kedai Tayaf di Sunway. Alright.